Pantai Padu mantap. Ini ada ke tak ada sahabat? Angin oh sahabat. Mantap padu. Ada. Wih, mana tu? Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam Suara Channel 88 Kiri. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita nak turun pukat sahabat bukan tahan pukat. Tahan pukat pun iyalah. Tahan pukat ikan bulus. Dah lama dah sebenarnya kita tak pergi ke pantai ni sahabat. Pantai Padu mantap. Okey, jom. Mungkin kita akan apa ni lah, sedikit masalah teknikal dengan angin ya sahabat, sebab dia air besar. Saya pun dah kalang kabut, dah lambat dah sahabat. Air pun dah surut dah. Saya dah pasang pukatnya dan kita tinggal tengok hasil je lagi ya sahabat. Okey, jom kita tengoklah hasil pada pagi hari ini. Ada ke tak ada sahabat? Angin oh sahabat. Mantap padu. Dan sebenarnya tadi selepas saya pasang, saya dah pasang kan, saya patah balik. Ini hasil pertama saya sahabat. Hasil pertama saja dah cukup dah untuk buat lauk sahabat. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur ada sahabat. Tak cukup tangan saya tadi sahabat. Macam biasa pukat empat utas. Lebih kurang 400 meter lah sahabat. Lebih kurang lah. Jom kita teruskan. Kita berlayar di lautan yang tak tenang. Jom, let's go. Okay, alright sahabat. Sebenarnya tadi air kat sini penuh lagi tadi sahabat. Dia surut terlalu laju lah, pantas betul. Mantap padu. Kayunya alah. Jangan marah sahabat, jangan marah. Okey, ini adalah sahabat. Memang banyak yang dah kena cukai sahabat. Mana tu? Itu dia. Itu dia, memang banyak dah kena cukai dah sahabat. Macam mana ni sebenarnya? Ke sini kot. Mana tadi? Ada. Alhamdulillah ada satu, ada. Jom teruskan lagi sahabat. Astaghfirullahalazim. Tak boleh jugalah di sebelah sini. Ada sahabat. Memang tak cukup tangan tempat ni. Dengan ombaknya. Laut tak tenang nama dia. Apa dah saya tak pergi sini? Apa tu? Alamak. Ada kapal terbang dah. Tahu tak? Betul ke? Betul rasa. Adalah sahabat. Nampaknya saya dah tak fokus pada video saya nampaknya. Minta maaf sahabat. Minta maaf. Barang ada sahabat. Apa tu? Ini macam tentera darat. Tengoklah sahabat. Kita diberi peluang untuk melihat. Sambil-sambil menjaring pukat.
betul air ni. Memang mantap padu betul lah. Alhamdulillah, ikan bulus ada sahabat. Dengar ke tu? Hop. Nampak ke sahabat kita semua? Tu. Helikopter. Apa tu? Apa tu? Ya, penjaga sempadan negara kita Malaysia. Jaga kita sedang memantau keadaan lokasi dan berakhirnya di sana. Jaga negara kita. Kita semua. Okey lah sahabat. Kita teruskan dengan video kita sahabat. Ada barang ada sahabat. Lambat habis, lambat kena cukai. Lama ada, tu ada, ni ada, semua ada lah. Pokoknya ada lah. Apa tu? Tak ada dah sini. Okey, yang seterusnya, yang padu dan mantap, ikan baji. Ikan baji macam biasa saya lambat aku buka. Buka ikan target dia dulu apa ni? Sangkut pula dah. Mak dah tu sangkut. Ada sangkut. Ada. Ayu ni sangkut. Hancurkan betul ni sahabat. Ada order lah sahabat ya. Saya pergi ada order lah. Ini pun lambat lah. Saya balik kerja, terus turun ke laut, terus pergi ke pantai. Zombie lagi. Zombie lagi. Ada alhamdulillah lah. Ada sahabat. Kita dah tak diganggu oleh ombak pecah ya sahabat. Kita dah ada kat Paloh dah. Harga laut. Ikan timah. Ikan tulang banyak. Kurang juga lah. Ikan tulang besar. Apa tu? Ikan tulang besar-besar lah. Tempat dah lama dah kita tak datang. Aduh. Udang. Udang kering. Memang tadi yang besar-besar. Kurang kan sahabat. Apa tu? Apa tu? Ketan. Ketan kalau tepat ni memang dia raja. Tapi bukan sih kat sini lah, sebelah sana. Ini korang. Ada tapi tak banyak. Allah. Dia punya ikan tulang mata tu besar.
lepas. Lepas tu kita ni pergi umat pecah tu. Lepas tu kita rehat dulu. Lepas tu kita karau lagi. Baru beberapa minit saya dah karau balik dah sahabat. Bolos je. Besar-besar tu. Alhamdulillah. Macam mana ni? Macam mana tu? Ada saiz jugalah sahabat. Cari-cari lauk. Ada yang order. Ini macam ni. Nak rawai ikan semilang tak boleh rasa. Ada lagi sahabat. Mantap baru. Sampai cukai. Ada lagi. Berguna juga Ya, seterusnya. Adakah ada apa? Ui, apa tu? Banyak pun. Ada dah bolos. Tadi kat sini meriah kan. Mula-mula tadi kat meriah betul. Hilang. Yang seterusnya tak tahulah. Padu dan mantap ni. Okeylah kita teruskan. Okeylah kita teruskan. Sahabat. Mana yang ada padu-padu lagi nanti kita jumpa lagi. Ini semua pada tak padu lah. Macam biasa lah. Okey. Saya dah patah balik sahabat. Jauh jugalah. Ini tak masuk pula tangan ni. Aduh. Okey, jom. Tadi ombak pecah kat situ. Saya rekod dekat ombak pecah kan. Macam mana boleh? Udang. Udang apa ni? Udang kering. Tulang dia berwarna merah. Tulang belakang ni lah warna merah. Siapa? Udang kering. Kalau letak jala, bawah jala kalau banyak ni sedap lah. Ada ke patah balik ada ke? Saya tadi terus patah balik Saya tak tunggu dah. Air laju sangat ni. Sekejap lagi dia akan surut lagi. Surut lagi. Aduh, ikan ni lah yang mantap baru kan. Ikan ni kalau dah dekat sahabat.
Isteri dah berhenti di situ. Dia pun sudah mantap padu. Dan apa ni? Apa tu? Dah lama. Adalah juga tapi tak banyak lah. Sekali dua. Saya pun karau pun tak laju. Ada lagi udang. Hei. Banyak udang nak. Dah lama dah lama saja. Dah lama saja. Ini tadi dah buka dah ni. Dah bersih dah ni. Dia datang lagi. Rezeki datang lagi. Jom teruskan lagi. Ada tu. Dapat sikit pun jadilah sahabat. Astagfirullahaladzim. Dah tinggal saya punya kapal lah. Nasib baik saya perasan. Mana tu? Batung saya ikat dekat pinggang. Lepas tu dah tak rasa. Saya tengok belakang. Dah nak tinggalkan saya dah. Banyak udang ni sahabat. Banyak yang terbang-terbang ni. Udangnya terbang-terbang. Okey, yang seterusnya. Yang besar lah. Jaring dekat saiz besar. Apa yang ada? Itu macam dah lama. Mantap baru. Ada lah sebab. Ada lagi. Udah terus. Cuaca hari ni mantap baru. Gedegangnya. Yang padu tu memang gedegang lah. Panas sahabat, panas. Kayu ada, apa ada, semua ada di bawah. Ayo. Baru tengok tadi ni. Dah hancur lebur dah. Sayang betul. Ada satu tapi dia jarang. Kadang-kadang. Besar apa tu? Tangkap dia. Si tangkap dia. Bukan saiz jaring dia. Ada lagi senang ni. Alhamdulillah. Aduh. Sangkut lagi. Satu kali sangkut ni. Ada? Ini pancang Nemo ni, sahabat. Pancang Nemo ni banyak sangat bawah ni. Mana pancangnya? Aduh.
Banyak tu. Okey lah sahabat, jom lah kita teruskan lagi lah. Nampak gayanya dah sampai ke tepi dah. Memang tak ada dah. Udang lagi sahabat. Udang. Ha? Udang buat masak Maggi boleh lah ni. Ini udang apa ni? Cetek ke? Udang petik. Udang apa? Ketoy. Udang pokok. Udang pokok lah udang Udang itu. pasir ke apa? Entahlah. Tengok lom tengok. Kurang. Jangan ikut. Lumut. Berselut. Tak boleh jalan tu. Macam ni boleh jalan lah. Padan 15 kilo. Badan 15 kilo. 15 kilo. Ada 15 kilo. Jalan dulu. Jalan dulu. Dalam tu. Yoi. Sangkut dah. Habis dah. Dah kurang. Belum. Dua ketam. Satu ketam boleh makan. Satu ketam boleh makan tapi kita tak makan. Straight dia, straight dia. Straight naik atas. Tak ada apa. Tengok ikan. Batu-batu pula. Macam-macam ada. Adalah juga sahabat. Nampaknya satu persatu. Satu persatu macam tu lah. Ada udang sikit, ada ni sikit, ikan sikit. Jom, saya lanjutkan. Nanti kita jumpa lagi. Okeylah sahabat. Ini yang terakhir sahabat. Yang terakhir. Ada jugalah. Satu. Terakhir dan saya akan buka terus. Tengok hasil dia. Mantap paru punya. Banyak udang tu. Saya punya paru macam ni. Udang kering. Satu kecil. Bulus. Itu kena cukai ikas angin. Kat sebelah sana banyak ikas angin. Satu lagi. Ada jugalah. Ada maman angin. Ada jugalah saiz besar. Mana tadi? Ini dia. Ini pun mama jugalah. Jadilah. Datang telah lambat kan. Air cepat. Motor tak laju. Bawa R15 lah. Baru laju. Tapau. Kecil pun tapau. Pada kata. Goreng pun sedap. Terpulus. Macam ni lah sahabat. Satu. Ada. Barang ada. Tapi tak banyak lah. Sebab air besar. Tu pelaju. Apa tu? Torak. Beranak mancing ni. Ada pula orang mancing ni.
saya akan buka terus dan nanti kita akan tengoklah hasilnya. Ubur-ubur. Pecah ni pun ada ikan bolos besar baru. Ini memang kalau ikan bolos ni besar-besar. Kalau pasal ni lah. Aduh mantap. Tak ada lah. Kena pula lama pecah. Je lah tak ada. Okeylah, jom kita teruskan lagi. Saya nak buka dulu dan nanti kita akan tengok hasil dia, sahabat. Oh, mantap baru. Ada lagi dah. Kalau pecah pun ada kau Oh. Sampai ke penghujung lah. Memang pecah pun ada. Tu nampak seko. Ini dia. Ada lagi. Oi. Kejap lagi air dah pasang lah sahabat. Hui, Mak Datuk. Mak Datuk sahabat. Air dikejurkan dengan hui ketam monster ini lepas ni sahabat. Besar tu Datuk, besar tu. Hui, besar tu. Besar tu. Alhamdulillah. Ini kalau kerja dengan omak-omak ni, minta maaf sahabat. Minta maaf. Memang mantap padunya ni. Besar tu. Gila. Pantai padu mantap ni memang. Akhir-akhir dibagi juga. Weh, seram oh. Okeylah sahabat, saya lanjutkanlah. Ini payah betul lah. Memang betul-betul payah ni. Oh, sabtu pula tu. Mak Datuk. Wih. Oi. Astagfirullahaladzim. Allah hai. Saya yang nak patahkan dia, benda tu yang patah. Besar. Wih. Mantap padu. Besar tu. Sabar kak. Sabar kak. Memang mantap lah kak. Besar tu kak. Dia nak makan ikan bolos ni sahabat. Ada rupanya. Ada. Okeylah. Okeylah Kak Bang. Kita lanjut dulu Kak Bang. Nanti kita jumpa lagi Kak Bang. Ada lagi besar ikan. Ada lagi ujung-ujung ni pun ada. Mantap padu. Memang padu mantapnya. Nak buka dah. Memang padu-padu mantap lah. Boleh dia jangan cabut sampai pasang, sampai penuh. Jom, saya nak cabut dulu dan nanti kita akan jumpa lagi. Laut ni kita tak boleh degil. Okeylah sahabat, saya dah selesai dah. Bukat pun saya dah buka dah sahabat.
Huh. Alhamdulillah ada jugalah hasil saya lambat turun pada apa ni lah, hari ini lah sahabat. Dan hasil dia alhamdulillah ada sahabat, ada mantap paru. Ikan belus ada dalam 1,5 kilo. Ikan gelama pun ada jugalah sahabat. Alhamdulillah ikan tulang, ketam beberapa ekor. Ini anak ikan senain. Orang pun sedap paru dan mantap. Ini ada nama sahabat. Ada nama. Nih. Ikan kerapu. Kerapu tu. Nampak. Alhamdulillah. Udang pun ada lah. Beberapa ekor sahabat. Udang tak besar lah. Tapi ada lah. Dan juga satu bonus yang terakhir-akhir sekali sahabat. Ini memang mantap padu sahabat. Satu. Taklah bang. Saya nak tunjukkan kepada viewer saya ni sahabat. Mantap baru, memang besar betul sahabat. Alhamdulillah rezeki. Ini betina sahabat. Ini bagi yang demam ni boleh lah ni. Besar betul. Dia saja. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Saru Channel 88 Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Alhamdulillah hasil lambat turun pantai ada jugalah sahabat. Sepatutnya yang kat atas ni. Mana kan? Cepat terjun air atas tu lagi. Saya dah turun dah. Ini air dah. Sini pun dah selut. Baru nak turun. Memang mantap padu lah jawapannya. Tapi ada sahabat kan? Ada. Dengar kan sahabat? Dengar? Ada kau? Satu. Kilo ada kan? Ada kot. Besar-besar. Dua. Saiz besar-besar. 3 genggam. 4 dia. 4 genggam. 5 genggam. Last kopek. 1 genggam. 7 ekor. Alhamdulillah. Jom balik dulu sahabat. Kopek.